Di guna belakang ni pun ada rakun. Ada apa tu? Tengoklah tu. Huh? Oh, anjing yang pelik rupanya. Itu rakun lah. Baik, jom kita tangkap dia. Janganlah Giant, kesian dia. Apa dia? Berani awak nak mengarang-arang saya, ya? Tak, bukan macam tu. Oh, wow. Awak duduk diam-diam, ya? Wah. Ya! Tunggu! Tunggu. Awak ingat awak dapat lepaskan diri ke? Sudahlah tu Giant. Apa yang awak cakap? Wah! Oh. Saya dah balik. Cuaca pada hari ini memang baik sangat, kan? Saya rasa bahagia sangat dapat berjumpa dengan Michan. Saya rasa gembira pasti. Saya pergi dulu. Nobita? Hei, Nobita. Tak ada apa-apa. Saya tak ada sembunyikan apa-apa pun. Yang ni untuk saya makan. Moira, saya pergi dulu. Tingkah lakunya memang pelik sangat. Tualah, janganlah takut ya. Hei, Nobita! Doraemon. Dah agak dah. Memang ada sesuatu yang awak tengah buat, kan? Kita tak boleh bagi sembarangan makanan pada haiwan liar, tahu tak? Ia dah keluar. Ada rakun? Ya, memang comel sangat kan? Memang comel. Dia takut dengan saya. Tapi nampaknya tak takut dengan Doraemon yang dia sangkakan kawannya tu. Saya ni bukan rakun lah. Yelah, mari namakan rakun ni Tanuko. Tanuko? Hei, Giant. Tunggulah saya. Nak buat apa tangkap rakun tu? Saya takkan rasa puas hati selagi saya tak dapat tangkap rakun tu. Doraemon, kita kena tolong Tanuko. Anggap je yang kita tolong kawan. Kan saya dah cakap saya bukan rakun lah. Keluar sekarang, rakun! Cepatlah. Daun ajaib. Apa benda tu? Awak tengok je lah nanti. Mula-mula kita kena sembunyikan lubang ni dulu. Ada tak? Tak ada. Rakun tu dah ke mana pula dia pergi ni? Sini rakun. Kena cari sampai dapat. Kat sana ke? Bila Tanuko rasa bahaya, daun ajaib tadi pun rasakan yang sama dan ubah bentuk Tanuko untuk melindunginya. Jadi ia dapat hidup dengan selamat. Ada. Doraemon, cemburunya saya. Awak ada peminat. Tapi tak bagus macam ni. Sebab saya ni bukannya seekor rakun. Saya kena cepat-cepat balik ni. Michan tengah tunggu saya sekarang. Michan, janganlah. Kenapa, Mama? Ikan. Kenapa ni? Siapa punya kerja ni? Bukan saya lah, Mama. Kenapa, Mama? Kali ni ada cendawan. Siapa yang bagi? Pergi cari siapa yang bagi. Baik. Tapi masalahnya nak cari kat mana? Doraemon pula tak boleh diharap sekarang. Nah, ambillah bunga ni untuk awak, Michan. Sedap tak awak tanya? Ini tak boleh dimakan lah. Tapi cuma cantik. Michan, tunggu. Michan, bunga yang saya bawa ni cantik kan? Nah, tengoklah ni. Tak.
Beruang ukiran kayu? Tak, ini ialah... Tanuko! Betul tu. Apa yang awak buat kat sini, Tanuko? Ha? Ini untuk saya. Oh, macam tu. Tanuko suka pada awak, Doraemon. Yelah, sebab tu kan hadiah. Macam awak lah, Doraemon. Awak juga nak bagi hadiah pada Mi tadi. Memanglah betul, tapi... Maknanya ikan tu dan cendawan pun, itu semua adalah perbuatan Tanuko. Dah jumpa apa? Rakun si pencuri. Jadi kamulah penjaganya, ya? Tapi saya bukan rakun, Pak Cik. Jangan itulah. Saya akan tangkap kamu semua. Kenapa saya mudah sekali? Buah ni dari rumah Encik Karminari. Tak boleh ambil buah dari rumah orang sesuka hati, tau. Saya akan pergi kembalikannya. Tapi jangan turun dari gunung ni lagi, tahu tak? Faham tu? Kali ni saya mesti main bersama Michan. Hah? Michan! Michan, hari ini... Michan! Tunggulah. Michan dah salah faham dengan saya sebab awak, tahu tak? Saya ni adalah kucing, bukannya rakun, tahu. Dah, jangan cuba ganggu saya lagi lepas ni. Doraemon tu memang suka pada Mi sejak dari dulu lagi. Michan. Dah dapat tangkap. Awak hebatlah, Sunio. Apa? Kenapa awak tangkap diri saya pula? Oh, Dia nak lari. cepat tangkap. Ini saya. Sini. Sinilah. Jangan lari. Kalau Tanuko tak ganggu saya tadi, Michan takkan dirampas oleh kucing yang lain. Tapi Tanuko bukan berniat jahat lah, Doraemon. Dah terlambat sekarang. Michan! Apa awak cakap? Michan! Saya takkan maafkan sesiapa yang menyakiti Michan. Ya! Saya rasa tak takut dengan awak lah. Saya sanggup buat walau apa saja untuk melindungi Michan saya. Akhirnya awak dah percayakan saya. Baguslah. Miau. Nanti, kenapa ada singa kat sini? Nobita? Doraemon, ini... Bukankah itu daun ajaib? Kenapa ada kat sini? Hah? Maknanya singa tadi.
Rasanya tu Tanuko. Tanuko? Tanuko dah tolong saya dan Michan berbaik semula. Tanuko, terima kasih ya. Kenapa, Mama? Biar betul. Rakun memang suka pada awak lah, Doraemon. Saya ni bukan rakun.